Okay, saya nak jawab soalan ni. Dia kata tak jatuh syirik ke baca zodiak ni kan? Okay. Okay, so saya faham sebagai seorang Muslim, syirik ni menyekutukan Allah. Ataupun kalau buat zodiak ni, pergi jumpa tukar telik lah. Lepas tu, tukar telik ni begitu. Okay, zodiak awak macam ni masa depan macam ni kan? Okay. So, saya bukan tukar telik. Dan saya cerita pasal personality bukan untuk menelik seseorang. Malah saya tak gunakan zodiak ke tanda lahir ke sebagai instrumen untuk kenal personality. Okay, saya biasa akan bagi tahu kalau nak analyse personality sendiri atau personality orang lain, buat personality test. Okay, sebab ada instrumen, dia ada questionnaire dia ada soalan-soalan dia. Dan kita kena jawab dengan jujur. Dan lepas kita jawab semua jawapan kita tu, nanti dia akan bagi satu blueprint tentang kita ni macam mana. Mungkin dia tidaklah menceritakan secara lengkap tentang hidup kita, tapi at least adalah insights ataupun panduan untuk kita faham, untuk kenal diri kita, okay? Daripada kadang-kadang orang rasa diri useless lah, down, aku rasa aku tak berguna, aku tak ada kelebihan. At least personality test lah boleh bagi tahu blueprint yang kita boleh buat apa. At least cuma kita kena just jawab dengan jujur je. So dia tak ada isu syirik lah. Kita tak pakai asap-asap apa semua. Kita pakai instrumen questionnaire ataupun soalan untuk kita jawab. Alright.